Untung 10 hingga 20% sebulan confirm. Seorang pesara guru hilang simpanan RM570,000. Bukan sebab judi, bukan sebab bisnes rugi, tapi sebab pelaburan emas yang sebenarnya tak pernah pun wujud. Kisah ini bermula pada tahun 2021. Mangsa nampak satu koperasi yang aktif menaja program-program keagamaan. Dari situ timbullah satu perkara yang sangat bahaya, iaitu keyakinan palsu. Modus operandi bisnes mereka nampak sangat meyakinkan. Pelaburan emas patuh syariah dijanjikan pulangan bulanan yang tinggi dan katanya semua emas diuruskan oleh syarikat. Tapi hakikatnya emas itu tak pernah pun wujud. Tak ada emas fizikal, tak ada resit pemilikan, yang ada cuma nombor atas kertas. Yang paling menyedihkan, mangsa adalah seorang pesara guru berumur 59 tahun. RM570,000 itu mungkin adalah simpanan seumur hidup. Duit persaraan, duit untuk hari tua, ataupun mungkin duit untuk anak cucu. Dan ayat yang digunakan oleh scammer biasanya sama sahaja. Untung 10 hingga 20% sebulan confirm. Kami ada panel syariah sendiri, jangan risau. Tak perlu pegang emas fizikal, kami yang uruskan semuanya. Bila dengar ayat macam ni, itu adalah sebenarnya red flag. Emas sebenarnya bukan skim cepat kaya. Emas adalah aset simpanan untuk jangka masa panjang. Sebelum tuan-puan mulakan simpanan emas, pastikan ada emas fizikal ataupun sijil pemilikan sah, syarikat berdaftar dan telus, harga, spread dan buyback yang jelas, ada cawangan fizikal dan bukan sekadar grup Telegram semata-mata. Kenyataan yang pahit tapi benar, scammer sebenarnya semakin licik. Mereka boleh guna nama agama, guna istilah syariah untuk tarik kepercayaan orang ramai. Sebab tu, pesanan yang paling penting, ilmu dulu barulah pelaburan. Ingat, bukan emas yang jadikan tuan-puan kaya, tapi ilmu.